Alright guys, so hari ni kita ada satu customer Grab kita punya Azgo Z6 and then dia request untuk mystery gift raya. So jom kita interview dia. Alright, so ini dia Mr. Siapa nama? Nama saya Tan. Okay, alright, Mr. Tan datang daripada mana ni? Oh, saya dari Kelang. Dari Kelang. Okay, datang sini semata nak beli Azgo e-bike. Ya, So, betul. simple question. Why Azgo e-bike? Kerana ada service center kat Puchong, dia senang nak datang lah. Kalau nak Betul. hal, dia datang sini je. Kan? Lah, kan? Betul kan? So, what do you think about the design? The design memang dia nampak banyak cantik. Betul? Dia senang nak guna. Buka barang pun semua ada knob, notches. Ya. Safety feature pun ada. Ya, Kalau nak kau. buka pun takkan feature tu jari. Kan, betul. Dia ada Yalah, safety yalah. lock kan? Okay. So, dekat sini kan, you beli e-bike ni untuk apa sebenarnya? Oh, kalau nak pergi macam merata beli nasi atau nak keluar, yang ni boleh full. So, boleh betul. masuk Myvi, pergi ke Senang taman, travel. pantai, nak pergi. Oh, okay. Boleh shop sikit lah kan. Memang ngam lah. Sekarang ni saya akan bagi mystery gift raya. Tengok you choose mana you dapat. Okay. Right, Okay. so choose now. Let's go. Okay. Okay, so tengok apa you dapat. Boleh tengok tak? Photo holder. Botol ada. Okay, tunjuk dekat kamera. Botol ada guys. Okay, ngam. Saya sudah. Anda bila lagi? Bila lagi guys? Let's go.